Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua kembali dalam liputan khas TVPSS Kejaya Channel. Hari ini Padang Sekolah bertukar menjadi gelanggang penuh semangat, juang, sorakan, gemuruh dan warna-warni. Rumah sukan 4 pasukan utama merah, biru, hijau dan kuning tampil dengan semangat kesukanan yang tinggi bagi merebut gelaran juara keseluruhan. Ikuti liputan rakan setugas saya di lapangan jaring untuk selanjutnya. Jom kita saksikan. Bersama saya Guru Besar SKKJ, Cikgu Nazri. Cikgu bolehkah terangkan matlamat program kita pada hari ini? Objektif tujuan kita buat sukan tahunan ini adalah supaya kita nak melahirkan anak-anak yang sihat dari segi jasmani, rohani dan intelek lah. Emosi anak-anak melalui sukan. Kita terapkan nombor satu disiplin lah. Disiplin dalam menyertai acara-acara dan mengikut arahan guru rumah sukan masing-masing. Dan begitu juga dengan pihak sekolah dengan masyarakat ibu bapa. Kita tengok kehadiran ibu bapa di sini juga ramai. Jadi program sukan mendapatkan hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah. Dan yang ketiga ialah menggalakkan interaksi antara sesama guru, sesama barisan pentadbir dan ibu bapa dengan guru dan PIBG. Okey, terima kasih Cikgu Nazri. Bersama saya, Guru Penolong Kanan Kokurikulum SKKJ, Cikgu Sanusi. Cikgu boleh terangkan harapan Cikgu pada hari ini? Harapan saya anak-anak SK Kebakar Jaya dapat mewakili sekolah, seterusnya mewakili daerah dan kalau ada rezeki mewakili negeri dan juga peringkat kebangsaan lah. Baiklah Cikgu, terima kasih. Bersama saya Puan Nurul, wakil PIBG SKKJ. Puan boleh kongsikan perasaan Puan pada hari ini? Hari ini saya sangat happy selaku ibu bapa yang hadir pada hari ini. Sangat-sangat gembira lah orang kata atas sukan tahunan yang diadakan pada tahun ini. Selain daripada itu juga kita boleh tengok anak-anak kita aktif dan juga cergas, dan pada masa-masa akan datang dengan adanya sukan tahunan ini kita boleh mencungkil bakat-bakat baru dalam orang kata sukan-sukan yang sekolah SKKJ tonjolkan untuk adanya mengasah atlet-atlet baru orang kata untuk wakil SKKJ pada masa depan. Itu saja. Sesungguhnya saya memang sangat gembira selaku saya parent untuk aktiviti hari ini, dan saya harap sukan tahunan pada akan datang mungkin akan melahirkan lebih ramai lagi atlet daripada SKKJ. Terima kasih. Terima kasih Puan. Kembali ke rakan setugas saya Syafah di studio. Alhamdulillah, tamat sudah sesi liputan Kejaya Channel pada kali ini. Kami berharap anda semua terhibur dengan setiap detik yang kami kongsikan. Buat semua warga SK Kebakar Jaya, tahniah, semua anda adalah yang terbaik. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel YouTube TVPSS Kejaya Channel untuk tidak ketinggalan video-video menarik yang lain. Saya Wan Syafah Syakina mohon undur diri. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.